yang ini pun sama. Dinding ini dah kuning-kuning. Biasalah kalau rumah-rumah lama memang dinding akan kuning. Ataupun dekat Swiss. Kita kan plug-plug lampu kita kadang-kadang ada kesan-kesan kuning. Kau boleh juga guna ni. Sebab kita tak guna air tau. Kita spray-spray sikit-sikit je. So selamat, tak adalah kau kena kara zzz nanti pula So yang ini seperti biasa aku tampal dulu. Nak menunjukkan kau perbezaan sebelum dan selepas. Okey, yang ini kalau kita gosok-gosok memang tak akan hilang. So kita spray. Kau tengok. Bila spray je, nampak keladak dia terus turun tau. Keladak dia yang tadi tu, kau spray je sekali, dia punya kotoran kotor terus hilang. Nampak? Bila yang air mengalir tu, dekat air mengalir tu dah putih. Belum digosok lagi tau. Okey, sekarang kita gosok dia. Kau nampak? Satu kali, pap macam tu. Dua kali, pap. Tiga kali, pap. Nampak tak? Ini aku pap biasa-biasa je kau tengok. Nampak beza? Tu baru pap biasa-biasa. Kalau kau tonyoh betul-betul, memang teruslah bersih berkilat. Macam baru dicat, tapi tak cat. Guna ni je. Guna ni tak guna cat tau. Guna ni je, terus boleh bersih. Sebab tu aku kata, kalau anak kau contoh-contoh dinding ke, fuse kau dah warna-warna kuning, kau guna je, multi-purpose spray ni, terus settle masalah kau. Jangan risau. Kau tengok air yang lalu ni, nampak? Mana setiap laluan, nampak tak perbezaan ni? Walaupun sekecil-kecil, kau akan nampak perbezaan dia tau. Itunya menandakan bagus je dia ni. Baru spray. Belum ditonyoh. Kalau ditonyoh, terus bersih berkilat kau punya dapur ataupun mana-mana permukaan dinding-dinding rumah korang.